lebih panis. Tapi ternyata anak-anak pun juga. Cok, sabar. Mana ni jalan ni sekarang jalan pasal jalan jam teruk gila-gila, gila babi jam gila sama KL pun jam. Daripada belakang sana sampai sini bas tak boleh jalan. Traffic jam yang teramat-amat ingatkan dekat KL dalam apa kan busy macam tu. Habis sini memang jam gila. Mungkin sebab esok nak Ramadan. So orang tua pergi makan ke apa atau tarawih ke. Okeylah. Kita orang berjalan sikit je, tak jauh pun. Kecil yang kena memuatkan seramai lebih 90 orang kanak-kanak. Kemudian dekat situlah mereka belajar, dekat situlah mereka berkumpul, berteduh. Kalau kata hujan lebat, mereka sangat kurang dapat makanan yang enak, sedap. Dikatakan yang mereka kerap minum cuma air, susu dan buah-buahan je. Dan saya berharap sangat dapat di sini lagi dapat peluang kita bawa barang-barang mereka ataupun mungkin kawan-kawan yang tengah tengok sekarang ni berniat atau berhajat, bolehlah bantu mereka sebab mereka sangat memerlukan. Hotel ni terbaik lah. Serius. Sangat berbeza dengan hotel-hotel yang lain. Dari segi dekorasi dia, ukiran-ukiran dia. Tapi setengah orang kalau tak berminat dengan antik ni agak scary lah. Tapi bagi saya sangat best. Masya Allah, alhamdulillah seronoknya Kak Jogja ni. Kita dapat pergi mana? 4 tempat. Prambanan, Hilton. Lepas tu kita pergi ke Aduh. Tolonglah tu Pak. I nervous lah. Okey. Okay, sebab Prambanan dengan Keraton. Okey. Saya sama. Kan senang. Yuk. Ayat-ayat cinta pula. Ayat. Nampak semua benda nampak di sini kan. Kau nak kena spek murah macam air. Tom Cruise respect. Tom Yam. Mata. Nanti tak dibuka. Hero. Alhamdulillah. Masya Allah. Peluh. Dia punya mie rasa lain. Sup dia terbaik. Ada kat Malaysia Dia memang suka makan. Apa makanan dia cakap tak terbaik. Apa makanan sedap. Tapi tengok siapa yang makan. How about the murtabak? The murtabak too nice. You can't get it in anywhere. You can only get it here. Then it's worth it to take the murtabak. kali
gak tidur selingkuhan. Aku bersumpah akan ku jaga sampai mati. Ku ingin tahu siapa namamu, ku ingin tahu di mana rumahmu, walau sampai akhir hayat ini. Sini aku. Pejam kenot.